Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersua kembali dalam channel Malay Table. Seperti biasa, saya bawakan kali ini sesi jualan seterusnya. Untuk pada kali ini adalah dengan menampilkan mata wang negara kita, iaitu mata wang ringgit Malaysia lah, RM1. Tapi ini lebih dikenali sebagai RM1 dolar lah, sebab kita masa tu tak ada lagi penggunaan ringgit Malaysia, tetapi kita menggunakan simbol dolar kan. Jadi untuk kali ini saya bawakan untuk jualan adalah siri ketiga mata wang Malaysia, untuk kita buat sesi jualan lah. Secara ringkasnya sahabat semua, saya nak bagi tahu sekali lalu, mata wang kertas siri ketiga ni sahabat semua dikeluarkan pada tahun 1976 sehinggalah kepada tahun 1981 dan ditandatangani oleh Tun Ismail bin Muhammad Ali, iaitu Gubernur kita yang kedua. Untuk RM1 ni dia mempunyai ciri-ciri khas yang berlainan dengan siri yang kedua, dan dia memaparkan juga dia punya apa yang dikatakan imej pendam je pun dia berlainan sedikit sahabat. Tetapi saya tak nak tumpukan kepada semua tu, sebab saya pernah dah upload dalam siri video-video saya di awal-awal sewaktu saya mula berkecimpung dalam dunia YouTube ni lah. Saya selalu buat konten-konten, jadi saya dah pernah terangkan berkaitan dengan mata wang RM1 ni dengan secara lebih detail. Okey, untuk kali ini saya nak bawakan mata wang RM1 seperti yang saya katakan, dengan siri ketiga tanda tangan Tun Ismail Muhammad Ali. Nilai jualan untuk siri 1, siri 2, siri 3 ni sahabat, dan juga siri keempat, dia ada 4 siri sahabat semua. Untuk duit tanda tangan duit yang bercorak geometrik ginilah. Untuk siri 1, 2 dan 3 adalah ditandatangani oleh Tun Ismail Ali, maka adalah siri keempat adalah ditandatangani oleh Tan Sri Aziz Taha. Jadi untuk siri ketiga ni nilai jualan saya nak lepaskan adalah dengan harga RM40 sahabat, dan kos pos adalah RM8, bermakna siap pos RM48. Kepada sahabat yang ingin memiliki duit ni, bolehlah berhubung dengan saya seperti biasa melalui email yang saya sertakan atau saya tulis, saya tampilkan di description. Mata wang ini masih lagi dalam keadaan baik, cuma ada sedikit sedikit kesan-kesan kusam lah sedikit sini, tapi dia tak menjejaskan, masih lagi keras dan sangat-sangat baiklah untuk disimpan oleh sahabat semua. Jika sahabat-sahabat adalah pemain-pemain baru ataupun penghobi-penghobi baru, sila boleh dapatkan. Ada juga yang sahabat boleh dapatkan dengan harga yang lebih rendah. Dan untuk pengetahuan sahabat juga, saya pernah menjual duit RM1 ni, siri 1, siri 2 dan siri 3, juga siri 4 dengan harga yang paling rendah, kerana kecacatan bukan dari segi kecacatan cetakan dan sebagainya, tetapi kecacatan yang terjadi akibat kebakaran, terbakar, koyak, dan ada pin hole yang agak kasar, jadi dimakan anak. Dan memang saya jual. Ada juga penghobi-penghobi yang suka mengumpul duit-duit rosak sahabat semua. Jadi saya pernah lepaskan dengan harga RM4, RM5, RM7, mengikut kondisi jugalah. Jadi pada sahabat yang ingin memiliki duit ni, bolehlah berhubung dengan saya. Itu saja untuk kali ini sahabat. Sepintas lalu siri ketiga tanda tangan Tun Ismail Ali dengan nilaian siap pos RM48. Siapa nak boleh kontak saya. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.